Masih. Alhamdulillah. Habis tak makan. Alhamdulillah, kita berada di chalet Batu Putih di Kampar, Sungai Siput Selatan. Okay. Kita baru check in tadi pukul berapa? Pukul 4 tadi. Hanya ada kita saja. Ya. Orang lain semua dah check out, tinggal kami saja. So inilah kita punya chalet tadi kat situ. Dia ada kolam. Kejap lagi kita orang nak mandi. Ada dapur guna bersama-sama. Siapa nak guna. Okay, ni tempat makan. Okay, yang paling best kenapa ambil kat sini, sebab kita nak ada sungai. Allah, cantiknya. Okay, pagi esok lah kita baru mandi sungai. Ni kita akan tengok. Okay, jom kita nak pergi keluar. Ada orang mandi? Tak tahulah, ada lah kot. Jom. Ada. Jom kita nak lalu sini. Jom. Kita nak pergi cari makan. Ni kita punya pool. Kejap lagi kita nak mandi. Jom. Itu yang geram tu. Ada rambutan ni. Kita nak merasa ambil rambutan. Ada rambutan. Jom. Cepat lah. Jadi kita nak jalan-jalan kawasan kampung. Ambil rambutan. Assalamualaikum. Oh Yan, comel Yan. Ya. Apa dia? Cadang-cadang esok. Tangan Okey. Masih. Alhamdulillah. Habis tak makan ke? Kami pergi cuti sebenarnya. Oh, di mana? Di Alustar tu pergi Perlis lah. Oh, atas. Dia kat atas lah. Esok nak balik dah, balik ke Gombak. Balik Gombak? Oh, Gombak. Gombak kat mana tu? Gombak di dia antara Gombak Setia dengan Greenwood. Dah. Oh, ni balik Pencen kan? Balik Penjen dah. Kerja TMB dulu. TMB. Ha. Lama dah. Kalau siap pergi sila bawah. Tak koyak ni nak buat untuk sendiri ke untuk jual? Kalau ada orang beli juga. Ada lah. Jual. Kan tu KL tu. Nak makan macam mana? Yang baru dipetik. Rambutan gula batu. Ni lampu dah pasang semua. Okey, ini keadaan malam di chalet Batu Putih. Jam baru 9 suku. Baru lepas hujan. Tadi kita kononnya nak mandi kolam tapi tak jadi sebab hujan. So kita mandi kat bilik je lah. Alright. Selamat malam. Waktu untuk berehat.
kita keluar nak pergi cari sarapan. Cantik ni tempat ni. Background dia gunung. Ada sungai lagi. Matahari terbit dekat sana. Jom kita nak pergi sarapan. Cari sarapan. Oh, cantiknya gunung. Gunung. 这个就让它的窝里。 Ini betul apa? Terbang. Tuan hitam. Malaysia suka both. Hafiz ambil dua squash. Berapa dah? Satu. Dua squash. Ya. Buat ni satu lagi. Yang panas ni. Tanya abang nak durian ke tak nak? Sebab ada orang nak ambil tu. Kalau abang nak, kami spare sikit. Yang ni dia kata tak dalam ni je. Kalau tak nak lah, abang boleh pilih dulu. Oh, we are having Maggi Cup as our breakfast. Sebab kedai-kedai semua, kedai yang berhampiran dah habis dah. Selamat dah tak ada. So kita dapat beli kuih je. Yalah. Yalah. Lagi batu tu licin. Wah. Oh, tak dalam pun. Tapi sejuknya. Ha? Okay. Kita nyai lagi. Kalau ikut London kaki ni, lokasi saya lain. Laki tak ada. Kita tengah-tengah tak. Minyak masak tu. Kita nak mandi ni. Aduh. Air dia tak sejuk. Tak ada dia. Oh, air dia tak sejuk. Okey lah. Kalau kat sana dia sejuk tak? Ni dalam. Tak. Oh. Macam ke dalam lagi dalam ni situ.
Jalan tak? Oh, air dia tak sejuk macam tadi panas. Tak sini tu. Itu 2, 3. Okay, kita berada di Chalet Batu Putih. Yo. Aduh, sakit kena kaki diri tadi. Ha? Sakit kena kaki diri tadi. Ni dalam bilik. Ha? Kita nak ke Rantai Kinjang. Tamat Eko Rimba Latar Kinjang. Ya. Harga masuk satu dewasa RM6. Kanak-kanak sehingga 12 tahun RM3. Kereta RM5. Semua sekali tadi RM26. Atas.